So welcome. RV David adalah salah satu manusia yang memang kurasa syul tabik kepada ia. Reti jakok kaban kita itu tadi. Enti orang kedatai hari menua orang bukai banyak. Ukai hari tanah asal. Menua tu tadi boleh ngemujur ke diri hari segi berdagang tau kengemansang ke ekonomi. Menua kita nak patut kita ke segi orang hari tanah asal. Tau kengempu menua tu nak boleh terpaju ke diri. Bakal ngusida ya. Jakok ianya enti dipedak dari sisi positif. Ia tu mai kita sama belak mansang ke depan. Ukai nyau ngasuh kita ngeris ke mayu hagi. Uji sama belak muka runding dulu. Ukai alu mai ati bingking. Hai. Dan sebenarnya, congratulations to you. Cara pemikiran dia begitu lah yang aku setuju sebenarnya. Okay? Dia bedak daripada diri kita pun. Kita dah hidup di dalam zaman 2026 tu tadi. Tapi still, we repeat the same cycles. Even 10 tahun yang lepas, even 20 tahun yang lepas. Dia mudah nama penyadi anak nembiak-nembiak kita dia tahu. More specifically bangsa Iban. Okay? Even daripada family relative aku kena rempu lah. They repeat the same cycles because the thing is, kita nak terbuka dengan cara mentaliti dan cara pemikiran seperti itu. Kita nak terbuka bahawa gambaran dunia tu tadi luas sebenarnya. Okay? Therefore, kita hidup di dalam sistem kapitalis. Nanti dia ngemaju ke diri dempu. Okay? Dan daripada dia komen, bro, duit bro. Dini ku kat muka bisnes bro. Bro, aku perlukan budget bro. Simple word dia berkata. Okay? Kemudian gak sikit. Mentality kita lah. Okay? Mentality kita apabila dia nerima duit yang jumlah yang besar lah. Okay? Nak kisahlah. Tapi contoh yang aku bawakan tu tadi adalah if let's say dia kena duit, dia kena nombor, dia tiba-tiba menang game. Game yang selalu dia main dia tadi 918, Kiss, Pussy, pagi Mega 88, nyak brand-brand yang semua. Okay? Slot. Okay? Slot. Dia menang duit. The first thing yang keluar daripada akal pemikiran kita tu tadi sebenarnya. Aku merhatikan banyak sekali berbangsa kita tu tadi. Even benda tu yang aku madah. Kita merasa benda tu normal. Sebab kejahilan tu tadi dah kita anggap dah masuk mendarah daging dengan kita. Faham tak? Yang kita rasa benda tu memang salah daripada sisi moral, kita anggap betul. Contohnya tadi adalah main tu tadi, main game tu tadi. Okay? Kita berharap duit jatuh daripada langit secara senang-senang macamnya. Okay, agak sikit kita menganggap benda yang salah. Bahkan nama. Contohnya tadi nama sen. Ngirup kumai normal. Setiap gawai. Maneh setiap tahun gawai yang tadi. Banyak sisi iban kita tu tadi yang ngirup setiap hari. Udahnya ngutuk, nama hal aku tak miskin. Udahnya ngutuk. Si daya on every single day. Dini lokasi kita bro, Salah siapa? Mentality kita nyampu pun sebenarnya dekat muka bisnes. Cuma bisnes nama. Dia ajak nak nemu nama teka dia jual dek. Apa tak lagi diri dempu? Okay? Aku lebih suka dan menerima positif engagement tu tadi. Ada sikit kata-kata yang bijak. Okay? Nanti dia nak boleh terkawal ke RM100 lah. Diri dempu. Dia nak akan ulih untuk mengawal duit yang lebih besar daripadanya. If let's say, nanti bisnes 1,000 bajari dek. Dia nak boleh tergagak ke besar daripadanya. Nanti dia nak boleh terkawal ke RM1,000. Anang dia nanya soalan bodoh. Berkata, nama tak dia beli ulih. Nama tak boleh beli dengan 1,000-nya. Nama tak boleh beli dengan 100-nya. No. Instead of dia membeli beberapa banyak sekali crack, tin beer. Babi. Does that make any sense to you? Nyaklah tadi aku madah. We, to the point where kita dah menganggapnya adalah sesuatu yang normal di dalam bangsa kita. Ngirup normal, main game normal. Main slot gamenya tadi. Sebab apa? Cara mentaliti kitanya tadi.
kita lebih berharap duit jatuh daripada langit daripada kita grinding, build it from scratch, brick by brick. Faham tak? So, bahkan paling, I hate to say this, bahkan yang memang secara nanti dia perhatikan apa indai kita kan. Kita main game, contoh, bisik yang lebih muda kita daripada aku, main game. Okay, game duit, okay, game tanya, okay, game slot, okay, game biasa, okay, Mobile Legends, PUBG, whatever, name it, you name it, okay. Denya apa indai kita negur, dia igat. Uji dek main game ya kengenatai ke duit, bakal tak ada main aku tu. Pasuk ke aku RM10, kunuci RM100 tau. Dia nemu nak nama hal aku ketawa. Ya berketuk. Agak dekat game ada contoh lagi. Aku nuci, aku masukkan RM20, dekat nemu berapa tuci aku RM500. Bro, ya betul lah. Nama hal ku ketawa. Aku tuh belajar banyak sekali dengan bangsa-bangsa third party itu tadi. Sampaikan ada sikut third party, bangsa third party itu tadi. Indian. Yang kita dah, which I believe kita dah medak video yang aku klipkan ya tadi. Okay. Yang dimana salah satu, which I believe salah satu nembiak school di dalam yang apa yang aku gagak tu tadi, which is he did a very good job about that. He clipped that video yang dimana third party tu tadi yang nyebut yang dimana bangsa tu tadi mudah sekali untuk dimanfaatkan. Aku ketawa, nama hal. I know someone yang ngagak sistemnya tadi. Game 918 Kiss yang kedemain kitanya tadi, game Mega Pusi 888, game Pusi Mega Kiss, they build it just for you. Paling interested tadi adalah someone tu tadi, which is I have a connection with him. Okay, sida yang ngagak game tu. Ya game, tapi dia berharap magic will happen. Yang di mana duit nanti dia masuk ke RM10, jatuh RM10,000. Berkenyakkah? They calculate it by mathematics. Berapa persen dia boleh menang, berapa persen dia mesti kalah. Okay, which quote in quote dia mesti kalah. Dia masuk ke RM10, RM10. And then no wonder dia terpedak semua jenis toke-toke yang di luar din, okay, which I believe they have a very good business they run with. Okay, why not you? Nama ni nak tertanyakan berkeni si tak boleh tergagak ketok. Sorry to say lah, to the point where aku ketawa sebenarnya. Dek masih mengharapkan duit jatuh daripada langit. Ya tadilah uji nak Ji dia main game bakal aku tu tadi, dia masuk RM10, cuci aku RM500. Siapa salah? Dia sengaja ngai belajar. Laban dia beli, laban dia bengap. Media sosial dia tu lah adalah tempat secondary yang memang tempat dia boleh ngadu ke something di dalam dunia tu. Tapi dia nak boleh tergagak ke nama-nama. Laban daripada akal pemikiran dia aja dah salah. Dia kah berbisnes, dia mesti kah bisa modal. Which I believe, bendanya nak ukai berkenyak pun. Okay? Ia tentang mindset. Ia tentang mentality. Cara dia keni dia kena agak bendanya. So, it's up to you, man. Okay? Dia tu lah. Okay? Dia bisa peluang. Ya betul lah. Aku simplekan word ya tadi. Dia mudah nombor telefon WhatsApp di bawah tu. Okay? Which I believe kita semua interested di dalam tu tadi. Boleh chat. Okay? Dia boleh chat.
Bahkan siapa-siapa pun yang kak bisa connection with me, it's free for you. It's free of charge. For those people yang memang kak connection dengan aku, I put a somewhere number di bawah tu. Dia boleh releasekan beberapa idea dia. Okay? Dia boleh releasekan beberapa idea dia. Apa yang dia boleh gagal. Skill apa yang dia ada. Up to you. Okay? So welcome to the point where diri aku kumpukan, I am Harrison Eriks. I am on your own side. Okay? Visi dan misi aku adalah aku kak ngemajukan bangsa Iban. Aku kak medak bangsa kita tu adalah yang di mana kita tu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kau sidak ya. Anti sidak ya ulih, anti sidak ya makai asik, anti sidak ya belawak bakang kita. Nama hal apa penghalangnya? Which is anti sidak ya ulih, which is anti sidak ya makai asik, anti sidak ya belawak bakang kita. Nama hal sidak ya ulih, ngau kita nak ulih. Fikirkan. Anti sidak ya ulih kerja keras sekayanya, consistency level sidak ya wow. Okay, sidak ada spending. Sidak ya okay. Simple word ya berkata. Even though sidak menjual benda yang haram berkening sekalipun. Okay, business is business. Okay, business is coming, money coming in. Okay, as long as duit masuk dalam poket, jagalah dengan baik-baik periuk nasinya. Okay, protected it from any reasons, from whatever angle yang kemungkinan besarnya tadi boleh jadi bak siapa-siapa. Okay, business is business. So, dengan nombor telefon di bawah tu tadi kan, okay, if you have some kind of idea yang bermanfaat, dekat bisa connection with me, okay, feel free for you untuk dia add that chat. Okay, so daripada tim aku akan pilih beberapa orang yang memang patut dan layak untuk masuk ke dalam akademi yang dimana Momentum Mastery Academy, which is you belajar step by step. Okay, untuk diri dempu dia nemu apa. Bahkan yang lebih penting lagi adalah dia bisa produk diri dempu. Dia boleh terbuka ke license sendirian berhad diri dempu. And paling cincai lah enterprise. Apa yang kurang lagi? Okay, kurangnya tadi adalah duit. Duit. Fuck you bitch.